Tapi kau tahu tak dia rehat berapa lama? Sebulan man. Lama sangat tu dik kau rehat. Aku nak pesan sikit dekat anak-anak muda. Korang kalau lepas habis belajar, kau jangan bazir masa duduk rumah lama-lama. Kau terus pergi kerja. Kau terus cari duit. Tak kisahlah kau kerja retail ke, kau jadi rider ke, kau buat bisnes online ke, tak kisah. Yang penting kau ada income. Sebab ada setengah budak ni, dia lepas habis belajar, dia kata dia nak rehat. Tapi kau tahu tak dia rehat berapa lama? Sebulan man. Lama sangat tu dik kau rehat. Jangan rehat lama-lama sangat. Bazir masa. Kau habis belajar, terus pergi kerja. Terus cari duit. Sementara kau nak tunggu kau dapat kerja yang sama bidang dengan kau cari kerja lain dulu. Kau jangan kau tunggu sambil kau tak buat apa-apa. Katakanlah kau tunggu sampai 3 bulan. Takkan 3 bulan tu kau tak ada buat apa. Tu membazir masa. Kan? Kau terus je buat kerja apa-apa. Tak kisahlah 500 sebulan pun jadilah. Daripada kau tak buat apa-apa. At least kau tak minta duit mak ayah kau. Kau tak menyusahkan orang lain. At least kau ada duit sendiri. Katakanlah kau kerja. Lepas tu kau dapat RM500 sebulan. Kau jadikanlah 500 tu untuk modal bisnes ke. Buat kecil-kecil je. Kau menjaga ke. Kau jangan habiskan 500 tu untuk beli benda yang tak ada faedah.